Padahal aku rasa macam dia villain ke dalam film ni kan. Anyway, Panor. Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zavlog. So, hari ni kita nak buat sikit review tentang sebuah filem terbaru di program, iaitu filem Panor 2. Panor ni adalah sebuah filem origin story of Art of the Devil, Long Kong. Tapi dulu dia dah pernah keluarkan Panor yang pertama, okay, fokus on watak Panor. Dan ini adalah sequel dia. So basically Panor ni cerita dia pasal budak yang bukan disumpah. Dia kelahiran dia adalah disebabkan untuk benda-benda cult ni semua. Dan dia survive dengan segala benda pemujaan semua ni, dan dia sebagai sacrifice, tapi dia survive. So yang kedua ni pula, dia seolah-olah macam dia devil inside dia ni macam terlalu kuat sampai dia orang terpaksa padamkan memori si Panor ni supaya dia dapat melalui kehidupan yang seperti biasa lah. So kali ni dia pergi ke college untuk belajar jadi cikgu. So waktu dekat situ lah ada geng-geng budak-budak budak-budak college yang dengki kan dia ni, okay, cuba nak ni sampai buat ilmu hitam lagi tu. Ada macam tu. Dia macam ke arah situ. So terjadilah, adakah Panor berjaya untuk mengawal semula dia punya the devil inside her, ataupun dia let loose, dia bunuh semua orang yang cuba nak menjatuhkan dia. So bila aku cakap macam tu, dia jadi macam Panor ni macam anti-hero pula. Padahal aku rasa macam dia villain ke dalam film ni kan. Anyway, Panor, adakah kau enjoy tonton filem ini, dan adakah filem ini tahap keseraman dia agak tinggi? Personally, there's a lot of moments yang aku appreciate, especially the second half. The second half was good, like part-part keseraman di mana bloody gore effect, special effect, blood semua tu memang nampak surreal dan nampak seram. Tapi the first half was quite underwhelming daripada penceritaan story. Seolah-olah macam kau restart balik tu tak filem ni. Sedangkan Panor pertama dah intro dah okey dah jalan cerita kan. So I was hoping that the momentum could be at the level of previous film dan kau enhance kan dia. Tapi dia tak, dia macam restart balik daripada zero. So macam benda tu bagi aku macam, I don't know, mungkin lepas ni sama juga dia restart, lupa, jadi kosong balik macam tu lah. Aku dah rasa macam tu. But hopefully untuk future film Panor ni dia tak adalah nak repeat the same cycle ke apa kan. Tapi overall aku enjoy je tengok Panor 2 ni. Aku agak seram dan menyeramkan, buatkan aku rasa macam seram gak nak balik daripada Mid Valley tu kan, naik kereta sorang-sorang, wife kat rumah. Anyway, rating aku untuk filem Panor ni adalah sebanyak 4/5 bintang untuk filem Panor 2. Kalau korang nak tengok cerita Panor 2 ni, apa pandangan you guys? Tinggal komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel PR Pixels dan sebagainya. Pada Zaflog akan datang. Thank you.